Assalamualaikum. Aku baru sampai ni dekat spot Matang 36. Okey. Jadi ayak baru naik disebabkan hujan yang lebat. Hujan yang lebat beberapa hari yang lalu. Bukan beberapa hari yang lalu lah, semalam hujan lebat. So kita try lah casting. Nak pakai soft rock. Pakai soft rock dan harap ada manis-manis. Harap ada top water explosion. So assalamualaikum, selamat pagi. Sekarang jam 8.52. Lagi beberapa minit nak pukul 9. So apa boleh tengoklah, parit sekarang ayak memang dalam dengan keadaan lumut yang belum timbul sepenuhnya. So kita cuba try casting sini, okey. Harap ada manis-manis, harap ada sesi daman. Setup hari ni aku menggunakan Seahawk Lumitron size 2000 dan rod Seahawk Ryukyu Travel Rod 615 LB. Okay, so bismillahirrahmanirrahim. First cast of the day. Oh, fish on guys. Allah, lucut. Meletup lah, lucut lah, tak lekat. Kalau tak lekat kat pisang. Fish on ni. Kecil dulu. Sate mata hari. Tuh. Contoh ni ada masuk lagi. Oh, fish on. Ini gol. Alhamdulillah, strike yang pertama untuk pagi ni menggunakan Seahawk Lumitron size 2000 dan rod Ryukyu Travel Rod. Alhamdulillah tak kumpau. Hampir-hampir kumpau. Jangan cari strike. Tak. Alah, lucu. Airnya sayang, sayang, engkau disayang, cinta. So guys, cukuplah video hari ni. Video aku casting haruan. Jadi terima kasih yang mana sudah tengok video aku, yang mana like, yang mana subscribe. Terima kasih. Kita jumpa lagi lain hari dalam video. Dan nasib baik aku tak kumpau. Lucu sekok bujuk. Sayang. Naik haruan je sekok saya dah mak jadilah. Janji tak kumpau. Okay. So jom. Aku nak balik dulu. Kita jumpa lagi lain hari dalam video. Okay.